Dia punya ulum Quran muka surat 32. Tak 32. Ulum Quran tau. Ini bukan takdir. Ulum Quran. Muka surat 1 lah. Yang ke 2 lah Dah mula belum? Belum. Oh, baru malam ni nak mula. Hari tu cuma cakap dia punya tajuk-tajuk saja. Jadi baru malam ni baru nak mula muka surat 1. Adab membaca Al-Quran. Adab dia. Kalau boleh kita bacalah dengan beradab. Tapi kalau awak rasa beradab bahagialah. Saya terangkan awak pasal baca Yasin. Kalau boleh hari-hari bacalah Yasin. Habis nak baca Yasin, nak cari tudung, nak angkat air semayang, makan air semayang ni, ya Allah, habis salam aja dia pun sahut dah. Sahut salam nak pergi angkat semayang lagi, bukannya rajin. Okeylah. Kalau dah macam itu, ambil Quran, ya takdir Yasin, janji bacalah. Janji baca. Kalau awak nak beradab agak sukar, tak kisah. Itu ya Quran. Ambil Quran takdir baca. Kalau boleh, hari-hari yang cukup. Sebab ikut hadis Nabi lah Kalau satu hari tu orang tu tidak baca 50 ayat, nak 50 ayat tu, dia ditulis orang yang lalai. 50 ayat tu sebab orang dulu lepas salam baca Qulil Laila Finahari, baca Syahidallahu annahu la ilaha illa, baca Amanar Rasul, semua dari Al-Quran. Dia tak lepas semayang. Tapi sekarang mana masjid saya pergi, saya tengok, saya nak duduk. Syahidallahu ta'ala Amanar Rasul, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Yalah, orang banyak kerja sekarang. Awak lagi nak Syahidallah la ilaha tu, mungkin orang dulu tak ada kerja, duduk zikir. Sekarang tahu-tahu Imam Toleh ada tak ada. Sekarang juga semua orang ni malai, saya buat kajian malu tu kurang. Orang dulu dia kalau dah duduk besar tu, dia nak bangun, dia sejam lah. Dia sekarang tak kisah. Imam dalam kiri, cabut. Kira lagi atau perempuan. Sebab tadi saya kata, ya Allah, ini manusia di zaman. Dulu kita punya tegan, kalau orang tak bangun, syarahan baik, kita takkan bangun walau apa keadaan. Orang dulu tahu, adab cukup jaga. Apa yang saya tengok baru-baru ni, ada masjid buka untuk ada pengantin, dewan dia tu dijewakan je lah untuk menambahkan dana lah. Masya Allah, kita ni tingkat 2 nak semayang. Punya ramai diorang ni melimpah-limpah. Dan kita dah buat start tau. Saya macam nak cakap, tapi asyik kata berikan pun semayang aja. Lawan awak. Lepas kita start sini, dibalik. Anak dibalik. Tak bangun. Ada yang satu ni, SMS pakai telefon ni, depan kita ni, orang sembahyang ni sujud nak macam tiang ini, kita menghadap ni. Ada telefon, SMS. Apa hari lu? Kau dah tak sembahyang? Depan orang berjemaah tau kita. Kita nak berjemaah. Depan kita boleh tak bangun. Ya Allah, macam mana ni akhir zaman? Macam Islam pun. Gini pun ada macam-macam cerita. Kalau kita lebih luas bergaul, kita tengok memanglah apa yang Nabi sebut adalah tepat benar. Bagiannya diangkat malu, diangkat belas kesian dari hati manusia, diangkat malu, diangkat berkat. Tempat diangkat berkat pada rezeki, diangkat malu, diangkat belas kesian. Sebab ke mana ada belas kesian nak bunuh orang?
nak bunuh mak, bunuh anak, bunuh bapa. Anak beranak jadi pembunuh. Wah, hebatlah akhir zaman Dan diangkat keadilan dari hakim. Tak diangkat. Benar apa yang Nabi kata. Jadi saya ingat kita orang lama, kita biasa juga bergaul dengan orang lama-lama. Kalau kita dah duduk staf tu, kita nak bangun pun kita kan. Antara tak. Apa nak kan? Tak lamkan atas cabut. Bayang terawih, mula-mula penuh. Bila 8 aja renggang. Tak kisah lah. Kita kosak depan nak keluar tu, alamak orang semua tengok kita keluar. Dululah. Dan biasa gini kita pun kalau keluar rasa kita tak ada apa-apa lah Jadi itulah dikatakan kalau boleh kita baca tiap-tiap hari 50 ayat. Kalau awak tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, kurang-kurang awak baca Fatihah. Fatihah 7 ayat. Kalau baca 10 kali 70, lebih dari 50. Sebab kita nak tidur Fatihah, nak belajar Fatihah, lepas sembahyang pun ada Fatihah. Jadi kalau lepas sembahyang 5 waktu 5 kali Fatihah. Tapi yang pilih-pilih ni baca dapatlah. Tidak termasuk orang yang lalai. Itu paling kurang lah. Mesti awak. Jadi sekarang kita fahamkan adab-adab ni. Mudah-mudahan ini Quran ni akan beri kesan pada diri kita. Sekarang tajuk kita nak belajar ulum Quran ni satu matlamat saya yang saya nak hendakkan awak dapat, iaitu tentang minat, cenderung, suka. Apa cara? Ini kita nak cuba bongkar lah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayahnya. Jadi yang pertama membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Saya kira tak begitu rajin. Kalau boleh gosok gigi dong. Dengan cara menggosok gigi atau berkumur-kumur. Kumur bolehlah kat uduk tu kumur-kumur. Atau sebagainya. Jika terdapat najis, yakni darah di mulut, maka makruh membaca Al-Quran. Jadi adab nak baca ini kalau keluar. Mulut nak bersih. Kalau ada najis, tekan ialah darah ke apa kalau macam tak gigi tak najis. Darah yang najis. Makruh. Tapi kalau mulut kita tak bersih, kita baca Al-Quran kurang apa kata orang kurang. Kalau mulut kita tak bersih, tapi saya rasa kalau kita nak baca Quran kita mesti komuk-komuk. Itu paling kurang lah angkat uduk. Tak adalah kita makan petai, makan bawang putih awal, tu baca Quran, tak adalah. Kau mesti komuk-komuk. Jadi kalau kita tak bersihkan mulut kita, macam bacaan Quran itu tak tepat. Sebab kita baca ni, kita nak menelan ayo kita yang kita baca di Quran. Jadi ini bersihkan secara zahiriah. Tapi kita mesti faham pula mulut kita ni hendaklah dibersihkan juga secara batiniah. Iaitu kalau boleh, ialah aku cakap jangan mengumpat ni. Dan kita ni lah mana tak mengumpat. Tapi kurangkan mengumpat, kurangkan kata orang, cerca orang, minum orang, sakitkan hati orang, kasih orang, ulangkan paku buah keras, berhus orang. Itu semua kalau boleh kurang. Secara maksiat hati. Ini kotoran lebih hebat tau. Kalau kita baca Quran, tapi kotoran mulut kita ni dengan bohong, tak ada kesan. Tak ada kesan. Quran ni mesti tak ada. Banyak kelebihan dia kalau kita nak cerita satu persatu. Sebab Allah kata dalam Quran apa ni? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahu azim. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Quran yang tahu. Ma huwa shifa'. Penawar. Shifa' kata penawar. Penawar apa? Semua penyakit. Penyakit batin, penyakit hati,
Penyakit zahir, syifa. Tidak ditentukan syifa ni pada sesuatu penyakit keseluruhan. Syifa. Allah bila dalam Quran ni huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang berrahmat. Sayyidina Umar baca surah Taha tu, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini Sayyidina Umar baca susah. Betul tak hidayah? Kita baca Taha ni agak berapa kali? Orang 3-4 kali dah baca. Apa yang kita letak? Maksudnya Taha tu Allah lebih tahu sebab huruf, potongan huruf tak dapat ditafsirkan. Melainkan bila diheja. Ini diheja, tidak dibatang cakap kita. Tak baca terus Taha, Yasin. Kata ini nama Nabi. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan ini satu peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan oleh yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Kalau kita jumpa Quran, samawat dulu, samawati wal ard. Ard tu kemudian, tapi ni dah balik lah. Tanzilan mimman khalaqal arda, bumi, was samawati ula. Diturunkan oleh menjadikan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ni ayat ni saya Umar baca saja dengan fahamlah. Quran ni turun bukan nak menyusahkan, tapi ini peringatan bagi orang yang nak takut kepada Allah. Quran ni diturunkan oleh siapa? Yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi, yang menurunkan Al-Quran. Subhanallah. Ini ayat lah Sayyidina Umar tu jadi wanita. Jadi itulah kalau kita nak ceritakan Quran, mukjizat Quran dan setiap pun itu semua panjanglah ceritanya. Satu aja kita kemarin dah belajar dalam kitab tebal tu, tapi tak ada dalam situlah. Tapi saya ingat saya sudah terangkan bagaimana Al-Quran diturunkan, cara turun dan bagaimana Quran ini turun sedang Allah berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara. Ada tak? Kenapa turun di Gua Hira, tidak turun di Kaabah? Kenapa umur Nabi 40? Apa rahsia dia? Dan apa rahsia dia turun surah yang pertama, Iqra. Sedangkan yang diamalkan ni Al-Fatihah. Yang masyhur, yang menjadi Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, ibu segala kitab. Fatihah, mayang Fatihah. Tapi mula-mula turun Iqra. Sikit saya nak tentu. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi kenapa? Khalaqal insana min 'alaq. Jadikan manusia dari darah. Dari darah, alaq darah. Sekarang kita disuruh kaji. Kenapa ayat turun mula-mula Allah kata jadikan manusia dari darah? Bukankah manusia ni Nabi Adam dari tanah? Kemudian manusia ni awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah dalam surah Yasin. Apakah tidak manusia lihat dia dijadikan dari apa? Nutfah. Jadi nutfah ni semua kemudian dari tanah semua kemudian. Ayat baru turun aja manusia dijadikan dari tanah. Ini dah cukup jelas terang ni. Quran ini memang diturunkan yang mencipta manusia. Apa pasal? Awak tahu darah ni? Kajilah darah. Dari darah, macam-macam penyakit awak semua boleh dapat tahu dari keturunan awak pun, DNA pun, segala-galanya. Dan darah ni yang terpenting.
Darah terpenting. Kodok kaki, kodok tangan, buta mata, semua hidup. Tapi kalau darah kita tak cukup, darah kita pun tak cukup, kalau tak ditumpah, melanggar jalan raya, tumpah darah banyak. Jangan kira darah api ke, darah siapa ke masuk, terjadi itu. Islam tak perlu tanya, kalau tak ada lah, jangan sembarang darah masuk, nanti saya naik darah, begini lah. Penting darah ni. Jadi besok kita kaji. Yang berhubung kait dengan darah. Turun ayat dia. Manusia dia kata. Jadi manusia ini sangat penting dengan darah. Subhanallah, terang dia lah. Tapi tak usah kata nak mengkaji. Nak mengaji pun tak ada masa macam mana. Kita ni memang disuruh buat kajian demi kajian alam ini. Daripada kajian kita akan nampak kebesaran Allah. Bila nampak kebesaran Allah dari hati, dari kajian sendiri, baru kita dekat dengan Allah. Kalau tidak cakap lah, buat penat saja. Dengar, tapi tak dekat. Jadi itulah dikatakan tadi, adab baca Quran, dari bacanya dari lidah, dari mulut, jaga lidah. Dari segala yang Allah tak suka. Ialah kurangkan. Selain daripada najis zahir, ini najis batin. Ini najis maksiat. Kalau kita boleh jaga lidah, kita baca Quran, kita menelan air liur kita yang kita baca, kita cepat. Nawar. Nak baca Quran dengan betul. Nawar. InsyaAllah. Kita bukan baca Fatihah tiup itu. Memang hadis Nabi ada zaman Nabi. Fatihah tiup untuk orang minum air sakit. Kita sendiri jangan nak tolong Pak Salbat sana, Pak Kiai sini. Kita baca sendiri Fatihah ke Al-Quran, kita baca dan kita niat mudah-mudahan jadi nawar. InsyaAllah kalau penyakit kita tu dalam tulisan bukan membawa ajal, adalah ubat. InsyaAllah akan sembuh dengan berkat kita baca ni Al-Quran. Sikit saja saya nak terangkan pengalaman saya lah, bukan nak cerita tu. Saya, bapa saya ni meninggal dunia, dia bara usus. Jadi bara usus ni dia tak sadar. Dia buang air darah, dia kata panas. Kali dah tahap yang keempat, terus tak lama dah tak sadar. Jadi saya kena buang air darah. Saya dah tercetus kat dalam hati. Ini penyakit keturunan. Turunan tak boleh elak punya. Apa yang mak bapak kita kena, kadang kita kena penyakit keturunan. Awak tahu saya baca sebab-sebab orang yang jantung susu. Semua ada pada saya. Itu satu je tak. Belum lagi. Saya sampai tanya doktor, saya buang air besar, halus. Kata doktor, ada tak macam pensil? Belum sampai macam pensil. Buang air besar, melik. Melik, susah nak buang air besar. Badan awak tengok kan? Orang semua kata, salah jaga badan. Saya tak jaga badan. Saya bedal, apa yang saya nak, saya bedal. Saya tak nak naik. Tapi doktor suka. Cakap bagus. Dia kerja BMI tu nombor bagus. Kemudian, ada kadang rasa lemak. Kadang-kadang semua ada. Satu je. Belum sakit perut. Kemudian, buang air darah. Buang air besar darah. Saya tanya yang ada yang faham. Dia kata ada tak darah dulu kemudian najis. Kepada saya. Najis dulu kemudian darah. Oh najis. Najis campur dengan darah. Oh najis. Kalau lengkap tau. Kemudian lagi seminggu saya nak pergi haji. Tahun lepas tak? Tahun lepas. Seminggu nak pergi haji. Dia kata ni saya kalau pergi doktor, mesti doktor masuk kamera ni. Apa hal? Kali dapat tahu ada, habis. Saya kena tahan kat hospital. Dekat. Minggu tahu kan? Ngepok. Minggu dekat Azizia. Duduk Azizia seminggu ke Azizia.
Tapi yang sebilik ni kata, dia tak cakap lah, tapi dalam hati dia kata, siapa yang datang sini? Rupanya melekat lah. Di Jiro pun dia melekat. Apa yang datang sini? Semua orang yang dah habis tapi tak cakap. Kemudian baru dia cakap. Satu minggu kat dia, satu minggu tak. 3 minggu straight. Tiap-tiap hari. Nasihat dari orang-orang yang faham kat sini, kata jangan pergi, dia bilang nanti darah habis, tak ada darah. Bukan sebab ini dia tak ada darah tau. Saya kena fibroid corneal, lagi dahsyat keluar darah. Sampai saya berdiri menggigil. Ini pun doktor kata jangan makan. Nanti kalau kat sana tak ada darah, siapa nak tolong? Kalau pitam, pingsan, dia kecil lah. Doktor kata fibroid ni tak ada ubat, pergi operation, operation, jadi. Saya satu aja. Saya cakap terus terang dari hati. Allah jadi saksi. Bila saya nak pergi hospital, saya ingat awak. Kalau ke hospital ni, kelas aku banyak dengan duduk. Asal kata nak pergi hospital, ingat. Ini cerita saya lah ni. Baru-baru ni juga. Saya tidur, ini pun dah lama tau. Dah lama. Kat Mina lagi, kita duduk Mina lagi, tidur kat Mina. Kan dah tak ada tidur kat Mina, banyak Azizia tidur kat Mina, tilam yang kecil-kecil tu. Dah tu Ustazah, pergi dah doktor. Ustazah tidur berdekor, kemudian stop kan. Nampak stop. Kemudian nak balik semula macam berlombang katanya. Saya tak tahu je. Kemudian tak tahu dia tengok. Tak tergilik. Jadi bapak dia operation jantung, dia ganti bilik jantung. Mak pergi kan. Mak tidur nampak stop. Stop kat awak. Belakang nak balik semula tu macam dia tangan kabut lah. Pun tak pergi juga. Segitu je lah. Tak apa tahu tak. Dah lah saya kata kalau wajar, dah lah jalan je lah. Nak pergi hospital tu sampai saya dah pergi. Saya sejam saya ingat. Saya Cina saya boleh tak tidur kat hospital. Dia kata mesti tidur. Nak pasang wire-wire. Kau berapa nak tidur? Kau 3 mesti datang. Punya kelas. Itu je ingat. Banyak cerita saya ingat tu. Allah pelihara. Allah pelihara. Saya kena makan ubat kerana ada, dia kata ada batu dekat hati. Ini ubat makan, bersihkan, belakang datang. Bila awak kena? Hari Rabu. Macam ni, nak makan ubat, buang-buang air. Bila makan lagi, apa hal daripada sana sini? Terus ubat pun terketik, tak boleh tu. Jadi, itulah yang sekarang yang tengah serius ni pasal nafas. So, saya dah rasa macam jadi kebetulan saya tutup, dia benarkan saya datang pukul 6 petang. Jadi malam je tak ada kelas. Jadi 1 bulan saya tutup Pasir Ris. Hari Senin saya pergi hospital. 2 kali tidur. 1 kali tidur pasang wayar, 1 kali tidur pasang mask. Tak tahu apa cerita lagi. Jadi saya nak cerita ni pasal baca Quran ni buah darah ni, saya pun timbang juga lah ni. Dalam apa nak katakan 3 minggu straight tu. Asal buang air mesti ada darah. Alhamdulillah lah saya tak makan baca Quran. Terang. Jelas kan? Syifa, penawar. Tapi tak ada ubat apa-apa. Tak ada pergi doktor. Takkan tahu pun doktor. Pasal doktor dia kodi ni masuk ni lagi teruk. Tak ada bilang satu pun doktor yang kita ni dah buang air darah sampai 3 minggu. 3 minggu, jangan bilang. Daripada bekal, saya genap 3 minggu, sampai hari ini, Alhamdulillah tak ada apa. Ini kalau Allah nak beri ubat. Tapi kalau dah tulisan, dia bagilah. Itulah yakin nak. Sebab Allah dah kata, diturunkan Quran ni adalah syifa. Penawar. Tapi itulah kita baca ni daripada mana mulut kita ni sikit jagalah. Jaga je lah. Nak kata baik tu, kalau kata tak pernah bohong, itu satu bohong. Tak pernah umpat orang, itu satu bohong. Tapi kurangkan kemudian tu yang saya syurkan awak. Hari-hari bagi yasin lah. InsyaAllah saya dah tengok orang yang bagi yasin ni. InsyaAllah lah kalau bukanlah dengan yasin dan Quran tu kita boleh panjang-panjang. Dengan Quran dengan yasin kita boleh sihat. Jadi doktor semua tutup lah. Tak payahlah ubat-ubat ni semua. Cuma ini
antara kita dengan Allah. Kalau Allah nak makbulkan, insya-Allah. Kalau sakit, bukan tak sakit. Mana ada orang tak sakit? Mana orang tak sakit? Bila makan aja, mesti ada sakit. Mesti ada sakit. Sama ada sakit berat atau ringan. Sakit, tapi sakit tu ringan. Sakit, tapi sakit tu boleh kita atasi. Alhamdulillah. Tidak tambah berat. Baliklah balik. Sebab sekarang dah banyak orang sadar jadikan Quran ni sebagai penawar. Kita baca seluruh Quran kalau boleh. Banyakkan baca Quran, doa kepada Allah, minta dengan berkat Al-Quran, baca dengan huruf yang betul, insya-Allah. InsyaAllah. Cuma kalau dajal kita kat situ, boleh lah. Itu tak boleh lah. Jadi kalau dah sakit-sakit macam gini, Allah Ta'ala nak sembuhkan, itu hak Allah. Itulah sikit aja pengalaman saya nak ceritakan. Pasal apa? Orang semua kata, Ustaz sihat, apa petua, apa gini. Awak tak tahu sakit saya lagi berat-berat. Tapi apa nak cerita je? Apa nak kita cerita? Cuma ini yang berhubung kait dengan Al-Quran. Dan saya rasakan tahun ini memang pergi haji ni, itulah bila dah keluar darah. Kalau saya baca dia punya sebab-sebab dia punya apa, tanda-tanda orang yang kanser usus ni memang dah ada lah. Cuma satu je tak ada, belum sakit perut. Itu je. Ya, Alhamdulillah. Jadi itulah kita kalau dekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Baik, sekarang kita sambung kita punya ulum hadis. Mungkin ni semua juga berkat doa awak semua nak belajar. Tapi kalau saya pergi pun takkanlah orang lain tak boleh ajar. Banyak ada. Tapi awak suka. Kita dah mesra. InsyaAllah lah. Sama-sama kita banyak umur, sihat untuk kita dapat ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita nak. Sekarang muka surat berapa? Oh, ini tak ada. Oh, saya ada buka. Ingatkan ada ulum hadis. Mana? Kita dah tolak minggu ni kan? Okeylah, kita sambung lagi satu lah. Nombor dua lah. Nombor tiga. Ya Allah. Bersih. Ni adab dia. Bersih dari keadaan hadas besar. Biasalah kita baca Quran mesti bersih dari hadas besar. Dan disunatkan agar berada dalam keadaan wuduk. Jadi tu tengok sunat tak? Sunat saja. Kalau kita baca Quran tak ada wuduk, tak haram. Ketika membaca Al-Quran, cuma pegang Al-Quran tak ada wuduk tak boleh. Cuma kalau awak ada wuduk, awak punya pahala lebih besar. Tak ada wuduk, satu huruf 10 kebajikan. Ada wuduk, satu huruf 50. Seperti awak buat 50 kebajikan. Kalau dalam semayang, seperti buat 100 kebajikan. Dua amalan yang akan menolong kita besok di akhirat. Puasa dan baca Al-Quran. Sebab rugi. Kalau kita tak tahu baca Quran, memang tak berdosa. Tapi rugi. Tak ada dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan tak dapat ganjaran yang besar dari Al-Quran. Nabi kata dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan yang mengajar. Kalau boleh dalam hidup kita ni, bila hari-hari tak boleh, 2 kali pun tak boleh. Apa kata? 9 kali. Awak cari guru-guru yang boleh ajar ngaji. Saya nak belajar 9 kali atau 2 bulan sekali. Bukan kita nak belajar sekatam. Kita nak diri kita ni termasuk dalam orang yang belajar Quran sampai akhir. Kita sebab orang baik lah. Itu je.
termasuk orang yang baik. Tak kira awak belajar alik betul ke, Abu Taufi ke, Anakum, siapa, jadi awak nak belajar Quran kalau awak tak tahu. Kalau awak dah tahu, ajarlah. Satu orang, dua orang, yang ada cakap, jadi guru gaji ni sakit dada, itulah, tipilah, apalah. Kita banyak-banyaklah cari orang tu, kalau ajar. Ni pun tak boleh ajar selalu, hari-hari pun tak boleh, seminggu sekali pun tak boleh, 1-2 bulan sekali. Tapi tetap masuk ke dalam golongan hadis, sebaik-baik kamu, orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajar. Ambillah berkat. Tak tahu ngaji, belajarlah ngaji. Dah tahu ngaji, ajar. Sekarang klinik Quran. Ada dulu tak ada klinik Quran. Sekarang dah ada klinik Quran. Lagi apa Quran lagi ada? Macam-macam bab Quran ini terbuka dengan luas. Nak bersorang, nak ramai, pilih. Jadi kalau boleh, bulan sekali, 3 bulan sekali kita tetap. Maksudnya memang kita ni nak jadi pelajar Al-Quran. Masuk dalam hadis dan tidak. Sebaik-baik kamu, orang yang belajar Quran atau yang mengajar. Salah sekali. Kalau dah pandai, carilah siapa yang boleh kita ajar. Tapi sebenarnya Quran tak habis awak belajar. Kalau awak dah tahu, awak belajar tajwid. Betulkan bacaan. Dah tahu tajwid, fahamkan maknanya. Fahamkan tafsirnya. Tak habis tak? Fahamkan tafsir aja, takkan habis. Perbaiki bacaan kita. Kita dah baca baik, tambah baik lagi. Cari yang boleh keluar huruf, yang betul kat mana, perbaiki lagi. Walhasilnya, itulah saya syorkan awak masuklah dalam hadis. Bukan pasal awak nak belajar Quran ni, nak jadi kari ke, ataupun nak pandai, nak kata tak. Masuklah diri dalam golongan orang yang belajar Quran atau yang mengajar Quran. Ada kaitan dengan Al-Quran. Sampai kita menghembuskan nafas yang baik. Kita termasuk orang yang baik dan diharap Quran ni akan jadi syafaat menolong kita esok di akhir. Amalan yang menolong kita ni adalah Quran dan Quran. Wallahualam, belum selesai lagi, nanti kita sambung lagi. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu